Assalamualaikum. Jumpa pula kita di Kakak. Hari ni Pak Mat nak buat kabu Maggi. Bahan-bahan dia: daun ketumbar 5 nipis, cedawai kering tu, Pak Mat celodoh tu. Nanti kita rebus sekali lagi lah. Udang sikit, cili merah kita potong. Ni cili merah kita tumbuk. Kalau makan pedas kita buh lah berapa banyak kita nak kan. Bahan utama dia mi segera. Bubuh lah jenama mana ke apa ke. Kalau Asia tu sedap lagi rasanya. Yang lain dengan Malaysia. Tak lupa juga air asam lemak. Dan kita ada sos ikan. Gula tu nanti kita bubuh lah. Kita ketepikan bahan-bahan ni. Tak boleh stop hang. Ni tomat juga air dah tu. Kita tunggu air gelegak. Rasa boleh bubuh dah tu. Mula-mula kita bubuh udang. Kita bubuh udang, kita rebus untuk setara aja lah. Nampak dia merah kat, kita akak, kita tos dia. Tak payah lama udang ni. Mata aja lah udang. Mata aja lah udang tu. Tu bang, boleh dah tu kok. Mata lagi kita nak ni juga. Bubuh dalam asam lemak. Okey, tengok sikit lagi. Udah ni, takut udah ni. Kita tepikan udah ni dulu. Lepas tu kita cedawai. Kita rebus lama sikit lah. Dia masak sikit. Orang tak buat lagi dengan cedawai ni, tak tahu dah ke mana. Pak Mat nak terus buat. Kita boleh hakik dah ni. Kita tepikan cedawai ni . Kita tepikan cedawai ni dulu. Bahan utama dia lah mi segera. Dia tak lebih lah, 2 minit je. Rasa boleh akik lah tu. Kita tepikan lagi. Ni kita campur je lah, kita gaul semua. So air perlahan asam lemak ni bubuh dulu. Lepas tu masuk awak Maggi tu, awak kali tu, buat tadi. Kita kacau lah, kacau dia. Kita kacau lah. Kita nak bagi dia pom. Lepas tu kita masukkan cili potong lah, cili tumbuk. Cili tumbuk sekali dengan daun ketumbar. Betul? Bubuh sos ikan. Sos ikan ni jangan banyak, masih. Sudah lah, tomat bubuh. Jadi gula kau, siap je lah. Lepas tu, kita bubuh gula. Gula sikit. Sikit gula. Sikit gula kan? Mana sana? Berapa? Gula tu ni. Asuh lah. Kita buat lah. Ya, kita masuk ni lah. Kita masuk udah dulu. Kacau ni, tak kering lah. Tak kering keluar. Tegal kacau lah udah ni. Bau sudah tak. Ada cedawai. Kita buka tadi.
Kata je. Okey, rasa. Boleh tak? So, kita masuk Maggi dah. Saya pertama je. Masuk Maggi. Ini kita kacang. Kita kacang ini. Kacang je lah. Kita kacang ini. Kalau kata tak cukup masa, boleh tambah seri marak. Mana kau sekian aja lah seri mak. Apa nggak seri mana? Kaca atau gato lah. Gato. Oh, ada tak? Ada no. Buat boleh tak tu? Boleh lah. Jadi tu. Kita tidak buka. Ni dah dia siap dah cabu Maggi. Cara Pak Mak. Pak Mak guna bahan-bahan yang ada dapur je lah. Sekian, terima kasih. Kalau awak baru ni join channel Pak Mak tu, tolong subscribe lah. Biar Pak Mak bermotivasi untuk buat lagi episode masuk ni. Pada yang menonton, terima kasih. Pak Mak ucapkan banyak. Sila tinggalkan komen, like and share.